Saya baru Oi anak Harun, bukan main sayang lagi kau Kak Azri Sampai apa dia kena report semua kau nak bercerita dekat kau punya BTT. Apa kau cakap? Dia kena tangkap sebab apa? Buat cerita bukan-bukan pasal PMS. Habis tu kau orang buat podcast, buat apa VTT cerita buruk pasal dia, cerita bukan-bukan pasal dia sampai kaitkan dengan ahli keluarga dia yang dah meninggal tu. Kau orang tak fikir. Wah, kena dekat PMS, kau orang pula beria koyak buat report. Benda lah kau orang ni. Ah, Tu hari kau juga cakap, suruh Sir Azri panggil apa nama PMX betul-betul pasal kes dia yang sebelum ni. Bila dia dah bawa keluar video statement, dia mengatakan PMX semua, kau pula koyak dengan geng-geng kau. Kau nak apa sebenarnya ni anak Harun? Ni, kau dengan geng-geng kau tu, dah boleh stop lah celebrate pasal Sir Azri masuk lock up ni. Sebab sekejap lagi Sir Azri dah keluar dah. Aduh, Sir Azri, anda seorang fighter yang kental. Teruskan memperjuangkan isu-isu semasa ni. Pedulikanlah Harun and the gang ni. Dia orang ni mana ada biji. Kalau kena kat dia orang, radio kau nak datang kutip, silap peluk tiang rumah tu tak lepas.